Tengah Poyang. Poyang tengah. Macam tu je Poyang tinggal helikopter ke atas. Sekejap. Sekejap. Helikopter tak tahu. Dia jadi bak je tu. Poyang semua tinggal je ke atas. Sabarlah. Dia turunkan balik. Turunkan balik. Itu Okey. benda tu. Jom. Jalan terus je. Parlimen, Istana Negara belah kanan. Kanan. Boleh tak ada rumah lah. Masuk tepi Poyang, masuk tepi. Nak rapik kat tepi. Aku banyak bawa. Relax bawa. Allah. Mana Poyang? Lepas sikit. Dah. Ya. Poyang tinggi sangat lah. Adam guna ruang sini Dam. Situ untuk YGPU je, kapet kuning. Dah baiki ya. Lampu ni. Dah. Depan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah batik, mohon diampun. Diminta Yang Amat Berhormat Ainul untuk mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri di hadapan Yang Pertuan Utama RMPRP di Istana Negara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Bahawa Patik Ainul Syakirin telah dilantik ke jawatan Perdana Menteri RMPRP dengan sesungguhnya bersumpah bahawa Patik akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan Patik sebagai demikian dengan segala daya upaya Patik. Bahawa Patik akan menumpahkan taat setia yang sebenar ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Utama dan Kerajaan Persekutuan RMPRP. Bahawa parti akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan RMPRP serta memastikan keadilan dan keselamatan seluruh warga negara sentiasa terjamin di bawah naungan tuanku.
bahawa parti akan sentiasa menjunjung tinggi prinsip integriti di mana pematuhan SOP adalah wajib demi kemuliaan nusa dan bangsa RMPRP. Menjunjung kasih Tuanku. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Boleh ke sebelah kanan. Selesai mengangkat sumpah dengan ini, Tuanku Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan ingin menyempurnakan ataupun penganugerahan darjah kebesaran diraja kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dipersilakan Perdana Menteri. Ya. Belakang sikit. Okey. Mari apa? Mari apa Noh? Maksudnya? Rapat. Naik. Okey. Jap. Ya. Ah, Tunjuk. dah sepatutnya kosong ni. Tunjuk tangan budak-budak. Ya. Mana? Bagi ya. Okey dah. Ampun Tuanku. Kalau boleh tunjuk ni kan okey sikit lah. Masalahnya nak tunjuk ni kan apa kak? Boleh lah buat simbol lah. Nanti kau edit balik lah.
Mhm. Ah, ambil gambar. Jap. Dah. Dah eh? Hmm. Sekejap. Okey, baik. Okey. Maknanya, you boleh Adam dah tidur tu. ya. Tak masalah bang. Ya. Tak boleh nak pusing ah. Aduh, kamera ni. Tekan Tak betul lah. tekan logo Roblox tu. Kadang dia bug tu. Tu. Oh, okey. Baik. Dengar ini. Keberangkatan pulang. Duli Yang Maha Mulia. Paduka Sri Sultan. Yang di-Pertuan Utama. IMPRP. Diiringi dengan lagu nobat. Lagu nobat. Pada-pada. Semua diminta berdiri. Luwe, lagu luwe, lagu negara. Lagu negara. Ha, gaji Lagu buat. nobat je. Dengar? Tak. Ha? Tak dengar. Tak dengar, tak apa lah. Dah. Adam. Ni ada perubahan ke ni? Ada perubahan. Dah tambah announcement untuk admin. Kalau tengok dekat tengok dekat skrin kanan atas ada message label warna biru. Oh, Yang tu untuk saya seorang je sebab dia ikut skrin announcement. Contoh saya buat. Nampak tak pengumuman admin? Tu dekat skrin kuning tu. nampak. Tapi dia itu kubah tak ada tu. Ada negara tak ada kubah ni. Itulah. Nanti kau ubah balik lah. Lepas tu depan ni kena ada ni. Depan ni kena ada pintu gerbang. Kena ada pondok pengawal. Okay, nanti. Pengawal yang jaga. Pengawal yang bersenjata. Jaga. Oi, kau gaya aku bahal. Report Adam. Ini mesti adik dia ni, adik dia. Baik. Allah. Okey lah, dah selesai itu je. Jadi esok kita nak buat penyerangan prosedur pula. Baik. Okey dah, mati dah. Mati.
Dah hilang Pak Yang? Hilang dah. Darjah apa yang nak bagi?